pemandangan pagi hari. Kita dah sampai. Okey, dia punya jalan ni off-road. Kita tengok kemampuan sang kancil. Okey ke tak okey? Okey, alhamdulillah. Wow. Mana ni? Alhamdulillah, kita orang dah sampai dah. Happy Harvest Camp. So nampak tak Cik Syah punya kancil? Dah berjaya dah jadi camper car. So hari ni kita orang nak cuba camping dengan kita orang punya sang kancil. Kita orang baru je pasang roof rack tu. Okay, so rasa macam lega sikit lah, barang-barang semua boleh letak kat atas bumbung, separuh letak kat dalam kereta. So jom kita kemas. Cuba korang bayangkan kalau tak ada roof rack tu, dia punya barang kan macam mana, melimpah ruah dalam kancil. Tapi dah ada roof rack ni, okay, lega lah barang-barang semua kan. Separuh letak kat atas, separuh dekat dalam kereta. Dah berjaya pasang dah. Redup sikit. Okey, dom kita dah siap pasang. Sekarang kita nak pasang kemah untuk tidur pula. Mentang-mentang lah tapak tak ada orang kan, bermaharaja lela pasang semua sekali yang ada. Kosong store tadi. Semua kita bawa. Okey, ni Cik Syah masih pakai manual punya kemah. Ni je yang mampu pakai. Hari ni Cik Syah nak cuba pasang kemah sendiri. So next time Cik Syah boleh try solo camping.
Kancil dah ada dah. Dah siap dah. So, kita boleh luncur bila-bila masa. Okay, Alhamdulillah. Kemah dah nampak rupa dah. Cik Syah 50% dah tahulah sikit-sikit. 50% 50% lagi mungkin husband Cik Syah tak boleh ikut dan Cik Syah kena usaha sedaya upaya untuk memasang, barulah pandai. Kalau tak, kita harapkan bantuan orang kan. Oopsie. Okey, Alhamdulillah siap dah semua. Kemah dah siap, dom dah siap, dapur semua dah siap. Tinggal kita orang tak pam tilam je lagi. Sekarang pun dah pukul 1.22, dah azan Zohor dah pun boleh dengar azan lah daripada sini. Dan sunyi sepi kawasan ni, kita orang jadi raja kat sini dah. Sebabnya kita orang pasang dengan domnya, dengan pasang kemahnya. Kat situ kita punya kemah. Kat sini kita orang punya kereta. Kat sini kita orang punya kereta sang kancil. Dan kat sini kita punya meja makan, tempat lepak-lepak, dan kat situ kita orang punya dapur. Okay, dan plug point ada kat belakang tu, ada banyak. Okay, kat situ. Dia sebenarnya share lah dengan tapak sebelah-sebelah. Dan sinki dia dekat sana. Sekejap lagi kita tengok sinki dia. Okay. Dan pemandangan depan ni macam ni. InsyaAllah pagi esok mungkin ada kabus. Dan ni kita punya tapak ni B. Dia ada A. Dia ada A, B, C, D. Cik Syah punya ni B. Okay, ni B. Dan dekat bawah tu ada orang. C. Okay, D dekat sebelah sana. Dekat entrance tadi D. Dia sesuai untuk RTT. Dan sebenarnya memang Cik Syah ambil tapak D. Sebab nak camping car kan. Tapi memandangkan dekat sini tak ada orang. Dan bos dia bagi Cik Syah camping kat sini dengan kereta. So Cik Syah ambil dah tapak ni. Sebab dia kata tak ada orang hari ni untuk tapak B. B ni semua tak ada orang. So kita bermaharaja lela lah kat sini hari ni. Kebetulan kita orang memang bawa dom. Sebab cakap tadi kalau muat tapak kita buka lah. Kalau tak muat kita pakai flash kereta je. Kita orang ada bawa juga flash kereta. Tapi sebabkan tak ada orang, so kita orang buka lah dom ni. Kalau ada orang tadi kita tak buka lah. Sebab nanti orang nak lalu lalang kan. Dan tak muat pun dengan kemah lagi, dengan dom dengan kereta lagi. Okay, kat sini agak panas lah hari ni kan. Sebab dia tak ada sungai pun, dia ada kolam sahaja. Dan yang istimewanya tapak ni sebab dia dalam kebun. Dia dalam kebun sayur. Dan kita boleh petik sayur-sayuran tu kalau kita nak masak. Nanti kita pergi melawat lah kebun sayur. Sekarang ni Cik Syah just nak rehat-rehat, bertenang-tenang kat sini dulu. Ambil mood untuk menghilangkan penat memasang-masang ni tadi. Okay, sekejap lagi kita nak solat. Lepas tu kita nak start masak lah. Tengok masak apa minum petang. Cik Syah ada bawa jagung. Mungkin kita masak bubur jagung. Okay, jom kita pergi jalan-jalan. Tengok apa yang ada dekat sekitar campsite. Sekarang tengah panas sebab pukul 2 petang ni. Memang matahari atas kepala. Okay, sepanjang ni tapak B. So kat tapak B ni ada satu sinki kat tengah-tengah. Ni sinki dia. Plug point ada 1, 2, ada 3 plug point. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 plug point tapi ada sinki 1 je. Okay, ni. Okay, air dia pun okay, laju. Okay. And then toilet dekat hujung sana tu. Kat sini ada 8 tapak semuanya. Nombor 1 dekat dengan toilet, nombor 8 hujung sekali. Okay, dekat atas tu ada lagi tapak A. Tu orang tengah setting. Okay, so kat bawah dia macam ni. Kita boleh nampak. Kat bawah ni tapak C. Okay, tapak C sepanjang tu. Tapak C dan pemandangan dia macam ni lah. Okay, ni dekat. Kat mana ni? Cik Syah kat mana? Okay, Cik Syah kat mana ni sebenarnya ni? Cik Syah dekat Happy Harvest Camp, Batu Arang. Dekat je dengan rumah Cik Syah, tak sampai setengah jam pun. Tapi kita
saja nak spend time dengan camping sebab kita tahun ni dah pergi Vietnam. Kita dah pergi hotel beberapa kali. So this time dah April dah pun first camping kita. Okay, Cik Syah nak tengok toilet pula. Okay, yang istimewanya Happy Harvest Camp ni macam ni lah. Dia banyak sangat pokok-pokok. Ni tengok pokok cili. Dan kita boleh kutip kita boleh kutip cili-cili yang ada ni ataupun apa-apa sayur-sayuran. Tapi hanya untuk kat sini lah, bukan nak bawa balik. Okay. So ni toilet dia. Dan ada sinki juga. Okay, ada toilet. Ni. Okay, toilet dia. Ini tempat mandi. Okay, ni tempat mandi. Oh, siap ada water heater Oh, tempat mandi tak ada toilet pula. So nak kena masuk sebelah dulu baru masuk mandi pula. Okay, so this. So ini adalah tempat mandi dan toilet untuk tapak B. Okay, sepanjang-panjang ni. Ni pula sinki kat tepi toilet. Kira ada 2 sinki lah kan. Yang sana boleh pakai yang tengah, yang kat sini boleh pakai sebelah sini pula nak cuci apa-apa bahan masakan. Okey. So jom kita kembali ke kita punya kemah. Nanti kita jalan-jalan satu campsite ni. Hujan dah turun. Cik Syah baru je nak masak bubur jagung. Hujan dah turun. Harapnya tak lebat tapi dia sejuk sikit lah kan. Okey, tapi kita nak alihkan kita punya dapur dulu sekejap. Dan kita orang tengah nak pasang pintu dom kita orang ni. Tapi pintunya ada 2 je pun. Tak cukup 4. Tapi tak apalah. Okey lah. Daripada boleh berlindung daripada tempias. Asal hujan je camping. Asal camping je hujan. Tapi hujan rahmat kan. Moga-moga bawa rezeki. Sebab kita pun sejuk. Tadi kan kita komplain panas. Sekarang alhamdulillah kita sejuk. So bila dah hujan tu rasa macam lapar. Cik Syah ada bawa jagung. Cik Syah nak buat bubur jagung. Siap dah kita punya minum petang hari ni. Lunch tak, kita terus skip pergi minum petang. Okay, Cik Syah buat bubur jagung hari ni. Lepas tu Cik Syah nak pergi ambil air, ambil wuduk sekali, kita nak solat dan kita minum petang. Minum kopi panas. Sekarang dah pukul 5. Alhamdulillah hujan pun dah berhenti. Tapi angin tengah kuat sekarang tau. Sejuk sangat dan selesa lah. So, kita orang dah nak buka pintu dom yang tadi kita tutup tu. Supaya kita nampak pemandangan kat luar dan bagi angin masuk.
Atas tu pun ada orang camping. So ni pemandangan di petang ini, pukul 5 petang. Dan kat bawah tu pun ada orang camping juga. Yang dekat bawah tu ada macam kolam ke lombong ke tak tahulah. Besok kita try naikkan drone. Lepas tu yang kat sana tu ada kebun. Tadi owner dia ada datang dan owner dia cakap bolehlah pergi jalan-jalan tengok kebun dia dan kutip sayur untuk masak-masak. Dah pukul 5.30, so Cik Syah nak pusing-pusing campsite. So cantik sangat tahu kawasan dia. Okay, masih mengekalkan nature. Dia tak usik banyak sangat lah kan. Tak ada pembinaan yang banyak sangat. So kita ada buai-buai tapi make sure lah dia selamat kan. Sebab tengok macam ada yang dah reput tu. So dekat atas tu ada lagi toilet, nanti kita naik atas. Dan ada kolam juga tahu. Korang yang bawa anak-anak kecil boleh mandi kat kolam. So yang ni kita punya jiran juga tapi dia kat bawah dekat Lot C. Yang bestnya Cik Syah suka campsite ni sebab dia boleh parking dengan kereta sekali. Camper car. Sebab Cik Syah semenjak daripada camping dekat Cameron Highland tu boleh bawa kereta kan. Kita ambil tapak kereta tu, so rasa macam senang. Sebelah kereta, sebelah lagi kemah. Jadi kita tak payah keluarkan semua barang, terutamanya macam baju-baju tu dekat dalam kereta. Kita biar dalam kereta je. So kita punya kemah tak sepah. Kadang-kadang yelah barang kan banyak. So bila kita keluarkan semua sebab nak park kereta jauh, jadi memang macam messy gila lah kita punya kemah tu kan. Tak tahulah korang susun macam mana. Cik Syah tengok very estetik korang punya kemah kan. Cik Syah punya kemah ya Allah disaster. So bila lepas pada camping dekat Cameron boleh park kereta sebelah kemah, rasa macam oh lagi mudah. So lepas pada tu Cik Syah memang cari campsite yang boleh park kereta. Macam camper car lah kan ataupun RTT. Tapi patutnya ni tapak RTT dekat entrance je. Tapi sebab dia panas tadi kita tengah hari datang dan dia cakap dekat lot B tu kosong. So Cik Syah minta dekat owner lah nak tukar dan nak park kereta sebelah tent. Okay. So dia bagi dan owner pun baik. Tadi ada datang jumpa kita, tanya kita semua dan dia cakap sayur-sayur ni semua kita boleh kutip. Tapi ni bendi belum berbuah, baru berbunga je. Dekat situ ada limau banyaklah buah dia. Tu, okey. Lepas tu ni bendi. Dan dekat bawah-bawah tu ada lagi. Sekejap kita nak melawat tu ada betik dan kat sini ada gazebo juga kalau kita park dekat sini RTT. Kat sini lot D. Okay, ada ni kerusi batu. Nah, toilet pun ada dekat sana tu lah. Kat sana. Dekat belakang tu pun ada tempat lepak-lepak. Okey. Ni ada macam-macam lagi ni. So kalau korang datang nak masak-masak tu bunga kantan pun ada. Korang boleh masak laksa kat sini. Ni. Buah limau. Macam-macam ada Oh, ni kat sini kita boleh gunalah peti ais apa semua. Kat sini ada water filter juga. Okey, tu. Ada sinki. Kita boleh gunalah juga kat sini. Tu ada toilet juga dan kat dalam ni untuk anak-anak nak main ke apa semua. Kan ikutlah panas kat luar kan bagi lepas dia orang kat dalam ni. Okey. Tu ada tempat lepak juga, kerusi dan meja. Ada kat sini. Oh, cantiklah.
tempat dia sangatlah menarik. Okey. Kat sini, oh ni D3. Kat sini tapak D3. Ada benda ni. Ish, ada musang korang kat situ. Korang nampak tak ada ekor dia tu? Tuan. Ha, ya Allah, ya Tuhan. Aduh. Kelakar betul. Cik Syah ingatkan musang. Rupanya anjing korang. Eish. Ada limau. Limau ke jambu? Limau. Okey, ni mengkudu rasanya ni. Okey, mengkudu. Ni limau kasturi. Oh, memang best lah. Betik. Tebu pun ada. Tu. Bunga kantan. Pink-pink semua. Bunga kantan. Banyak. Dan ada buah eksotik yang jarang ditemui ni. Buah nona. Wah, ni susah nak jumpa dah sekarang kan. Ni kecil-kecil je. Hari tu pergi Vietnam. Besar-besar macam buah kelapa tu. Kita punya tempat dah jadi buah eksotik dah. Jarang-jarang jumpa. Ni ada 2 pokok. Buah nona. Dekat bawah tu pokok besar-besar. Pokok rambutan tu, pokok nangka kot tu. Okey, sini. Ni jalan masuk dia tadi. Lepas tu kita mendaki kan. Macam ni. Okey, tu untuk RTT. Lepas tu kat atas tu belah kanan tu semua C, B dan A. A kat atas sekali. Kita tak pergi lagi. Nanti kita pergi. So ni kebun bendi. Tapi bendinya baru berbunga, belum ada buah lagi. Wow, seronok Kalau ada sayur yang dah masak kita kutip-kutip, masak asam pedas. Tak pun buat singgang pun sedap. Dan kat bawah tu ada lagi, tu pokok ubi. Ya Allah, boleh buat lemak, sayur lemak ubi. Oh ada tu kat atas. Nanti kita naik kejap lagi. Cantik tempat dia. Walaupun dia tak ada sungai. Tapi tempat dia menarik sangat. Dan selamatlah kalau anak-anak kan. Kalau anak-anak nampak sungai, dia nak mandi je, tak nak naik kat kemah. So kita parents pun penat kan. So korang bawa datang sini, tak adalah penat sangat. Tu kat bawah tu pun ada lagi. Oh, kacang panjang. Kacang panjang. Kat sini ada cili juga. Oh, banyak cili tu. Tembikai, kacang panjang. Wow. Boleh ambil kacang panjang. Okay. Ada kacang panjang. First time Cik Syah datang dan harvest kacang panjang sendiri. Yo. Tapi kacang panjang dia masih kurus-kurus. Ni, kurus-kurus lagi. Tak apalah, kita tengok-tengok je lah. Melalui pengalaman sebenar mengutip kacang panjang. Seronok. Ni timun, tapi timun dah di-harvest. Dan nak tanam baru. Kat depan tu, kat bawah tu ada macam kolam. Boleh mancing juga. Dan ada bot. Tapi bot siapa yang bawa? Bawa sendiri. Bahayalah, tak pandai. Bayarlah. Ya ke? Oh. Sajalah pusing-pusing. So, banyak kacang panjang. Okay, jom kita turun kat bawah tengok. Ada apa? Wow. Oh, okey. Ada tempat lepak-lepak juga kat sini. Dan ada bot, kita boleh bawa sendiri dia kata. Tapi bahayalah, Cik Syah tak pandai. Okey. So tempat lepak-lepak, ni boleh mancing juga. Nice lah. Kan? Kalau tak ada apa-apa nak buat, boleh jugalah kan ni. Wow. Cumanya kan, cuma dia banyak nyamuk. So korang kena buat ubat nyamuk kat sini. Dia, dan pakai lengan panjang. Cik Syah so far okey lah.
Sebelum Cik Syah habis satu badan dah kena gigit. Dia dah fed up. Okay. So siap ada JT. Nak OOTD. Nice. Okay. Jom kita naik. Actually family Cik Syah pun datang. Rumah kita bukan dekat je. So diorang datang nak lepak-lepak mengopi. Tapi tak tidur sinilah. Just mengopi. Jom kita naik semula. Macam-macam dapatnya. Aku korek ni Bang Myanmar. Myanmar ke? Apa ni? Nangka. Nangka. Besok aku ambil sayur, besok aku ambil kantan. Ha. Kenapa kau tak ambil kantan tu? Nanti kejap lagi aku cakap. Dia memang buat dengan orang tu. Dapat Macam-macam. Tengok anak-anak dalam baju anak tu. Apa tu? Apa pula? Ya Allah. Tengoklah. Sukalah benda-benda macam ni. Basuh dulu. Tengok. Kat Sekejap. pokok, kat pokok. Kiri. Sekarang dah pukul 7. So kita get ready dengan kita punya lampu-lampu. Family Cik Syah pun dah balik. Pak Mat Western pun dah habis. Kopi pun dah habis. Sekarang kita masak nasi. Kalau lapar kita masak ayam sambal malam ni. Dan yang bestnya family Cik Syah datang tadi mengutip buah-buahan. Mengutip betik lah, nangka. Macam-macam. Tapi diorang tak tidur sini lah, diorang dah balik dah pun. Kita orang berdua je tidur kat sini. Ni Cik Syah menikmati betik daripada kebun. Sedap juga, manis. Dah masak. Dah masuk waktu maghrib dah. Sekarang ni hujan semula. Kita orang pun kenalah pasang pintu dom ni. Lampu-lampu pun dah pasang. Okay, tapi hujan. Okay. Kita baru je nak masak dinner. Sebab tadi kan family Cik Syah sampai. So dah tergendala kita orang punya program. Baru nak masak dinner lah. Kita masak simple je malam ni. Udang sambal. Nasi pun dah siap masak dah. Pakai rice cooker. Sebab ada plug point.
Okay, Alhamdulillah Cik Syah dah selesai dah solat isyak, selesai dinner dah. So selesai hari kita hari ni. Sekejap lagi kita orang just nak tonton movie sebelum kita tidur. Tadi hujan sekejap, tapi ni dah stop dah. Cuma ada kilat-kilat lagi lah sikit. Okay, tapi apa pun seronok lah tempat ni. Dia macam tenang. Mungkin sebab tak ada orang ke kan. Seronok lah. Walaupun dia tak ada sungai kan. Harapnya besok pagi kita dapat tengok gabus. Kita nak naik drone lagi kan. Tengok view daripada atas. Cantik. So untuk malam ni dah selesai. Kita jumpa esok pagi insya-Allah. Selamat malam korang. Hai, morning korang. 6.13 pagi. Tapi Alhamdulillah Cik Syah tidur lena. Cuma malam tadi ada anjing datang selongkar sampah. Tu, sampah kat situ. Sebab ada tulang kambing kan. So tak ada sunrise dan tak ada sunset. Okay, jomlah kita solat dulu. Tapi barang-barang kita dia tak kacau lah. Kan? Barang okey kan? Okay, ni pemandangan pagi hari. Oh, kat sana tu yang sunrise, sebelah sana. Saya ingat sebelah sini. Tapi cantik berkabus. Macam dekat Canberra Highland, Genting Highland macam tu. Cantik. Dan inilah sampah yang malam tadi anjing selongkar tu. Dan actually malam tadi start daripada lepas azan isyak, kita orang dengar India tengah sembahyang kot. Memang macam berlagu dan kuat. Mungkin dekat sekitar sini ada temple. Sampailah Cik Syah nak tidur 10 lebih tu, masih lagi dengar. Tapi cantik warna-warni. Tu ada biru, kuning, merah semua. Wow. Okay, ni dah pukul 7 pagi. Cik Syah nak pergi mandi.
about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never Morning korang. So pagi ni kita nak jalan-jalan dekat campsite. So dekat atas ni Lot A yang tinggi sekali lah. Lot A ni. A, B, C dan D dekat entrance. Jom. Okay, yang dekat A ni dia ada kolam untuk anak-anak mandi. Kolam renang. Tentu toilet dia. Oh, ni toilet dia besar. Lelaki perempuan. Lelaki perempuan ke? Sekejap lagi kita tengok. Okay, tu toilet dia. Ni ada kolam. Oh, tapi tak ada air pula. Oh, sikit je airnya. Okay. Lepas tu ni ada kerusi-kerusi untuk lepak. Ada gazebo. So tu. So kita ada satu jiran jari ni. Dan tu ada sinki. Kat situ. Okay. So inilah pemandangan. Lepas tu ada untuk barbecue pun ada. Jom kita tengok toilet dia jap. Oh, okey. So ni ada toilet dia asing lah, lelaki perempuan. Ada dua kiri dan ada dua kanan. Okey, kat depan toilet tu pun ada sinki. Okey, jom. Itulah serba sedikit pemandangan keseluruhan apa yang ada dekat Happy Harvest Camp. Secara keseluruhannya Cik Syah suka campsite ni. Dia bersih, lepas tu dia tenang walaupun dia tak ada sungai kan, tapi pemandangan dia pun cantik juga. Lepas tu dia ada kebun, bila ada sayur-sayuran kita boleh kutip, tu yang bestnya tu. So semalam dapatlah betik, nangka, daun pandan, bunga gantan, cili pun ada. So kalau kita nak masak senang lah, just petik-petik dan kita boleh masak kat kita punya kemah. Okay. So ni pun ada ni. Kat sini pun tapak juga. Kat sini. So yang tu dekat dengan toilet kan. Okay.
Buai laju, laju. Okey. So aktiviti kita pagi ni family Cik Syah dah sampai dah. Bawa macam-macam makanan. Ni betul-betul nak kenduri makan ni diorang ni. Kita ada siap bawa pancing sebab nak memancing kat tasik kat bawah tu. Malah tahu ada rezeki kan. Dapat pula ikan. Dah pukul 12.11 dah. Cik Syah nak start kemas-kemas. Family Cik Syah pun dah balik. Yang bestnya campsite ni dia check in pukul 10 dan dia check out pukul 5 petang tau. So kita tak tergesa-gesa. Kalau kita datang hari Sabtu pun dapat tidur satu malam pun dah puas hati dah. Sebabnya pagi-pagi lagi dah boleh camping kan. Daripada pukul 10 tu dah boleh camping. Lepas tu petang pukul 5 baru check out. So tak adalah tergesa-gesa. Cik Syah pernah pergi ada satu campsite tu. Pukul 11 dah kena check out. So korang bayangkan bangun pagi-pagi tu kita nak buat breakfast. Dan kita nak kemas kemah. Tahu je lah kan nak kemas kemah ni makan masa yang lama kan. Dengan barang kecil-kecil lagi punya banyak. So macam tak sempat. Tapi yang ni memang best. Pukul 5 baru kita check out. So dalam pukul 2, lepas Zohor tu barulah kita kemas kan. Tapi ni Cik Syah ada nak pergi tempat lain pula. Sekarang pukul 12 minit. So kita start kemaslah barang kecil-kecil macam ni. So nanti kemah dan barang besar-besar husband Cik Syah nak kemas. Okey, kita nak start kemas dah. Alhamdulillah kita orang dah siap kemas dah. Sebenarnya camping hari ni sebab kita nak cuba ni roof rack basket kancil yang baru. So impian Cik Syah ataupun perancangan Cik Syah yang dah lama sangat nak try bercamping dengan sang kancil ni dah berjaya. Alhamdulillah dah muat semua barang dah untuk kita orang camping. Okay, so korang yang baru je jumpa channel Cik Syah boleh subscribe tanda support. Okay, so kita akan jumpa lagi dekat video yang lain yang lebih menarik. InsyaAllah. Okay, so bye. Terima kasih untuk semua yang dah like, komen dan share. So kita jumpa lagi dekat video yang akan datang. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.